Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini kita nak bincang satu topik yang sangat dekat di hati ramai orang. Macam mana prinsip-prinsip teras dalam Islam sebenarnya boleh bagi kita satu kerangka yang bukan sahaja penuh belas kasihan tapi juga sangat memperkasakan untuk kita besarkan anak-anak autistik kita. Ini bukan tentang cabaran semata-mata tapi tentang macam mana kita boleh temui kekuatan luar biasa dalam iman kita. Kita mulakan dengan luahan hati seorang ibu. Kata-kata ni betul-betul merangkum segalanya, kan? Perjalanan ni bukan satu beban. Sebaliknya, ia satu ujian yang sangat mendalam tentang iman, tentang ketabahan dan tentang kasih sayang yang tiada batasan. Okey, ini dia pelan tindakan kita untuk hari ini. Kita akan mulakan dengan beberapa konsep asas dalam teologi, kemudian kita lihat macam mana nak gunakannya dalam kehidupan seharian dan kita akan akhiri dengan satu impian besar untuk masa depan komuniti kita yang lebih inklusif. Baiklah, kita masuk ke bahagian pertama, amanah suci. Di sinilah kita akan mula mengubah cara kita pandang keseluruhan perjalanan ni. Kita akan beralih daripada melihatnya sebagai satu kesukaran kepada satu tanggungjawab suci dari Tuhan. Jadi, apa sebenarnya amanah ni? Fikirkan ia sebagai satu kepercayaan yang amat suci. Bila kita mula melihat anak kita sebagai satu amanah, seluruh misi keibubapaan kita berubah. Fokus kita bukan lagi nak betulkan apa-apa masalah. Tak. Sebaliknya, ia tentang memikul satu tugas yang mulia dengan penuh kasih sayang. Ia tentang menjaga sesuatu yang memang dah sempurna dalam diri mereka. Sekarang, kita beralih kepada satu idea yang pada saya mungkin yang paling berkuasa dalam psikologi Islam untuk ibu bapa. Bahagian kedua, asas fitrah. Fitrah ni, ia adalah sifat semula jadi kita yang suci, yang ada dalam diri setiap orang sejak kita lahir. Al-Quran ajar kita yang setiap manusia, tak kisahlah apa pun neurologi mereka, dilahirkan dengan satu kompas dalaman yang sentiasa cenderung kepada kebaikan dan kenal pada penciptanya. Ini satu titik permulaan yang sangat-sangat positif. Jadi apa maksudnya untuk anak autistik? Ini bahagian yang paling penting. Fitrah mereka utuh. Kapasiti rohani mereka tak pernah pudar, tak pernah kurang. Konsep ni menolak terus idea yang kata ada kekurangan pada mereka. Sebaliknya, ia mengesahkan nilai mereka yang sedia ada yang tak perlukan apa-apa syarat. Tugas kita sebagai ibu bapa bukan untuk membina semula tapi untuk menyuburkan apa yang memang dah ada dalam diri mereka. Bahagian ketiga, kerangka untuk memahami. Okey, sekarang jom kita tengok alatan teologi yang boleh bantu ibu bapa untuk faham perjalanan ni dengan lebih mendalam dan bina kekuatan dari dalam. Bayangkan ini sebagai kit alatan rohani anda. Pertama, kadar atau takdir. Ia bebaskan kita daripada rasa bersalah. Kemudian, ujian yang mengubah cara kita pandang kesusahan. Ia bukan hukuman, tapi satu peluang untuk kita jadi lebih dekat dengannya. Teras semua ni sudah tentulah rahmah atau belas kasihan untuk anak kita dan yang penting untuk diri kita sendiri juga. Tapi kunci sebenarnya ialah keseimbangan antara ikhtiar, iaitu usaha kita bersungguh-sungguh cari bantuan dan terapi, dan tawakal, iaitu lepas kita dah usaha, kita serahkan hasilnya pada Tuhan. Gabungan inilah yang akan elakkan kita daripada burnout. Okey, cukup dengan teori. Macam mana kita nak bawa semua konsep hebat ni ke dalam rutin harian kita? Bahagian keempat, keibubapaan dengan rahmat. Macam mana ia mengubah matlamat dan cara kita bertindak setiap hari? Jadual ni sangat jelaskan perbezaannya. Di sebelah kiri, apa yang masyarakat selalu harapkan. Di sebelah kanan, apa yang Islam ajar kita untuk fokuskan. Kita beralih daripada nak kejar kemerdekaan penuh kepada meraihkan saling bergantungan dengan maruah. Daripada paksa anak patuh, kita cari kerjasama ikut kemampuan dia. Fokus utama kita bukan lagi pencapaian akademik semata-mata, tapi pembinaan akhlak dan hubungan yang kuat dengan Allah. Ini satu anjakan paradigma yang sangat membebaskan. Jadi, macam mana nak buat? Okey, pertama sekali, kita kena pandang setiap tingkah laku tu sebagai satu bentuk komunikasi. Apa sebenarnya yang anak kita cuba sampaikan? Kedua, kita tetap kena ada batasan, tapi kita bimbing dengan penuh rahmat. Dan yang ketiga ni sangat penting, kita kena sesuaikan jangkaan kita dengan kemampuan anak. Dalam Islam, ini dipanggil taklif, di mana seseorang hanya dipertanggungjawabkan mengikut kemampuannya. Adil kan?
Okey, sekarang kita kena bercakap jujur tentang sesuatu yang mungkin agak sukar. Bahagian kelima, mengharungi cabaran komuniti. Di sinilah ajaran Islam yang indah tu kadang-kadang tak sama dengan realiti pahit yang kita hadapi. Ini soalan yang ramai ibu bapa pendam dalam hati kan? Kalau ajaran agama kita ni sangat menyokong dan penuh rahmat, kenapa pengalaman sebenar di peringkat komuniti untuk ramai keluarga rasa sangat susah, sangat terpencil? Ini antara puncanya. Stigma budaya yang salah anggap semua ni sebagai hukuman, masjid yang tak mesra sensori dan tekanan yang tak henti-henti untuk normalkan anak, yang mana ia sangat bertentangan dengan konsep fitrah. Tapi, perkara paling penting yang kita kena faham di sini ialah ini semua bukan salah ajaran Islam. Ini adalah masalah budaya dan jurang pengetahuan dalam masyarakat kita. Tapi, jangan putus asa. Mari kita tutup perbincangan ini dengan satu visi yang penuh harapan. Bahagian terakhir, visi membina ummah neuro-inklusif. Ini tentang macam mana kita nak jadikan semua prinsip tadi sebagai amalan hidup kita. Dan berita baiknya, perubahan tu dah pun bermula. Tengok ni, masjid-masjid dah mula sediakan bilik tenang. Madrasah pun dah mula ubah suai kurikulum. Dan makin ramai kaunselor Muslim yang pandai gabungkan iman dengan terapi. Ini bukti yang perubahan tu bukan saja boleh berlaku, tapi ia sedang berlaku. Jadi inilah matlamat akhir kita semua. Satu komuniti, satu ummah yang betul-betul meraihkan kepelbagaian indah dalam ciptaan Allah. Satu tempat di mana setiap orang, tak kira apapun neurologi mereka, dihargai, disokong dan dibantu untuk jalankan amanah mereka. Di sinilah sifat inklusif itu menjadi bukti keimanan kita. Dan saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Sebagai satu jemputan untuk kita fikirkan bersama, macam mana kita semua boleh ambil prinsip-prinsip hebat ni dan jadikan ia satu realiti dalam komuniti kita masing-masing. Ini bukan tugas seorang, tapi tugas kita bersama.